Assalamualaikum guys. So next topik kita adalah kita mencari strong SNR. So kita dah belajar sebelum ni apa itu SNR, ialah support dan resistance. Betul? Alright. Macam mana kita nak tahu strong SNR? Biasanya SNR yang strong berlaku pada TF H4 dan ke atas. Okey, betul. Contoh strong SNR ialah bila mana harga ni cuba harga semasa okey. Bila price cuba untuk melepasi garisan ini. Tapi tidak lepas. Ataupun dia macam ni lah. Dia tak lepas juga. So ni adalah support. SNR yang strong. Dia touch melebihi 3 kali. Ataupun kalau nak ambil yang fresh, kita panggil sebanyak 3 kali touch lah. Tu yang strong. Alright. So jadi bila mana price cuba melepasi tidak dapat, sama sahaja seperti di atas juga. Ni yang strong juga. 1, 2, 3, 4. Macam tu. So kita masuk pada MT4. Kita cuba cari. Mula-mula kita untuk mencari SNR strong, kita buka line chart terlebih dahulu. Alright. So kita tandakan mana yang harga yang cocok tak tembus. Okey, saya nampak sini satu. Alright, sini satu. Lagi. Mana lagi? Lagi. Sini satu. Ni saya tunjuk contoh je lah. Yang SNR yang strong. Alright. Okay. Kita cuba. Saya tunjuk okay. Kenapa saya cakap strong? Bila mana. Okay. Yang garis yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul? Alright, next. Kita tunjuk buka line yang kedua. Line yang kedua, kita dapat 1, 2, 3. Alright, betul? Okay, yang ketiga adalah yang ketiga 1, 2, 3, 4. Nampak? So kalau kita buka di day 1 pun benda yang sama berlaku. Alright, nampak? Nampak? Ni garisan yang saya tanda di H4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak? 7, 8, 9, 10. Ni 11. Nampak tak? So itu sahaja daripada saya untuk SNR strong. Sekian, terima kasih.